Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya berada di Masjid Wadi Husin. Diberitakan berumur 400 tahun. Situlah. Dan pengasasnya adalah Wadi Husin lah. Wan Husin. Wan Husin. Wan Husin. Wan Husin. Wan Husin ke Wadi Husin. Dia tanpa paku lah. Cuma bawah tu dari dalam batu apa nak menampung jemaah-jemaah yang datang melawat dan bersembayang lah. Situ. Kan. Ini keadaan dia masih kayu utuh lagi, kayu lama-lama. Saya nak bertanya sikit pakcik. Tanya. Pakcik ni nama apa ni? Nama Abdul Rahman. Abdul Rahman, okey. Kenapa disabit nama Bubuh Wai Husin? Ya nama Wan Husin orang hak bina ni. Oh, Imam yang pertama. Oh. Wan Husin. Kemudian masjidnya Wadi Al Husin. Wadi Al Husin. Wadi ni lemah air. Oh. Lemah air tu. Wadi Husin ni cantik. Mana tu cantik lah. Mana 400 tahun yang lepas lah ni? 400 tahun yang lepas. Pakcik memang asal sini lah ni. Asal sini lah, duduk sini lah. Bukan keturunan dia lah. Keturunan hak sebelah balik perempuan lah. Alhamdulillah lah. Mana ada sabit lah dia. Sabit lah dengan Wan Husin ni. Habis duduk sininya jaga masjid ke mana? Duduk jaga masjid. Pakcik ni jadi jawatan kuasa masjid. Alhamdulillah. Dia jadi tahulah. Sebab apa duduk dengan kata orang kat macam-macam lah. Tapi dah kata hak tu jaga ni ada. Ada. Alhamdulillah lah. Ada. Okay. Terima kasih banyak. Dan izin saya sebarkan video ni ke tempat saya lah. Biar demo semua tahu. Alhamdulillah. Kat mana Masjid Wadi Husin ni. Ya. Assalamualaikum dah.